Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Sekali lagi bersama saya di MRZ Vlog dalam segmen produk review. Untuk produk review pada kali ini saya bawakan kepada korang satu lagi brand, iaitu Daihatsu. So Daihatsu ini kalau di Malaysia banyak part-part Daihatsu, terutamanya kepada pengguna-pengguna Pro 2. So hari ini saya akan reviewkan produk pada korang daripada Daihatsu dan digunakan ke atas Pro 2. Jangan ke mana-mana, teruskan bersama saya selepas ini di MRZ Vlog. Okey, di dalam kotak ni adalah part berupa steering rack. So untuk steering rack pada kali ini saya akan reviewkan pada korang khas untuk Pro 2 Viva. So pada korang yang menggunakan Pro 2 Viva di luar sana, inilah masanya korang kena tengok video ni sampai habis. Dan saya pasti pada korang yang belum pernah mengganti steering rack, rasanya korang kena tengok video ni dan korang kena tahu macam mana kamu mau tahu steering rack kamu tu sudah sampai masa untuk diganti. Jadi pada hari ini saya akan reviewkan kepada korang macam mana bentuk rupa steering rack tu yang patut kamu beli, dan macam mana puncak, macam mana tanda-tandanya steering rack tu sudah pun rosak. Okey, inilah dia di depan saya sekarang ni. Saya telah keluarkan part steering rack untuk Pro 2 Viva dan partnya tidak begitu besar sebenarnya. Sekitar saya rasa dalam sekitar 3 kaki panjang ni. So inilah dia rupanya geng steering rack. Dan steering rack ni sudah pastinya dia berada di bahagian hadapan. Bahagian hadapan korang di bawah enjin. Okey, dan fungsi steering rack ni adalah untuk mengawal steering korang kiri dan kanan, dan dalam masa yang sama di dalam steering rack ni dia ada satu, kalau korang tengok ada satu sistem hidrolik. Ini adalah jenis hidrolik, maksudnya hidrolik, power steering hidrolik yang menggunakan sistem minyak. So korang jangan salah belilah. Kalau korang mau beli kamu punya steering rack, kena pastikan sama ada kamu punya sistem power steering itu guna hidrolik ataupun electric power steering. Beza sebenarnya. So yang ini adalah jenis hidrolik. Ini adalah pipe dia, dan dalam pipe ni akan jalanlah minyak hidrolik tu untuk apa? Untuk meringankan steering korang kiri dan kanan dan sebagainya. So ini model dia. Nanti dia akan masuk di sini. So untuk bagian steering rack ini macam biasalah standard, dia ada kiri dan kanan getah ni, yang warna hitam ni. Okey, ini yang akan kawal steering korang. So inilah dia geng, rupanya steering rack. Mantap kan? Jadi saya akan cerita macam mana puncaknya steering rack ini akan rosak, tanda-tandanya rosak, nanti kita akan cerita. Dan untuk di dalam kotak ni juga sebenarnya dia lengkapkan dengan satu set turret in. Apa itu turret in? Inilah dia yang dia bagi satu set dengan steering rack. Ni turret in. Turret in ini berada di hujung kiri dan kanan. So dia akan pasang di bagian sinilah. Nih, dia akan pasang bagian sini. Dan inilah yang korang akan kena set waktu pasang nanti. Dorang akan set alignment, yang dipanggil elemen segala tu di sinilah akan diset kiri dan kanan. So ini turret in tu kiri dan kanan, dan kalau turret in ini ada, korang kena wajib ganti juga geng, sebab benda ni pandai rosak. Okey, kepada korang yang memiliki Pro 2 Viva, yang belum pernah tukar steering rack sekitar mungkin dalam 3 tahun 4 tahun dan ke atas, ada juga kadang-kadang yang nasibnya kurang baik 2 tahun, kamu akan dengar satu bunyi. Bunyi itu bunyi dia yang sangat kuat lah kalau kamu jalan, lebih-lebih lagi kamu lalu kawasan gravel, kawasan yang berbatu. Bila kamu lalu, dia akan ada satu bunyi yang orang cakap akan kerkuk. Begitu. Jadi bunyi itu datangnya daripada bawah kaki kamu. So dia akan ada satu bunyi yang memang kamu dapat dengar dengan jelas lah di dalam kereta. Bunyi itu yang macam bunyi longgar. Bila kamu lalu ataupun kamu pusing
steering tu ke kiri dan ke kanan, kamu akan dapat dengar macam besi berlagak. Dia sangat bunyi kuat lah. Dan untuk memastikan steering rack ni rosak, sebenarnya senang saja. Bila korang sudah dengar bunyi-bunyi begitu tu, kamu bawa ke bengkel. Bila bawa ke bengkel, mekanik akan angkat kereta kamu jack dan dia akan goyang. Bila goyang, dia akan mengeluarkan bunyi. Bunyi itu sebenarnya datang daripada sini. Dari sini. Dalam ni ada dipanggil satu sambungan lah, yang sambungan secara mekanikal dalam getah ni. So di dalam inilah dia akan mengeluarkan bunyi tu di dalam sini. Bila mekanik akan goyang, dia akan bergoyang sebenarnya. Benda ni sepatutnya tidak bergoyang. Dia fit sebenarnya. Dan bila mekanik test kiri dan kanan ni, tengoklah mana nasib yang tidak bagus, dia akan bergoyang. Di situlah bunyi itu sebenarnya dihasilkan. Dan apa efeknya bila benda ni kamu tidak ganti, kamu tidak tukar, kamu punya tayar akan macam orang cakap makan sebelah. Macam umpama elemen tidak cantik lah. Itu boleh sebab juga. Jadi bila kamu hantar elemen pun, tukang elemen pun dia tidak akan buat, sebab bila dia detect benda ni rosak, dia akan suruh kamu ganti juga benda ni. Sebab kalau korang tidak ganti steering rack ni, kamu buatlah elemen macam mana sekalipun, dia tetap tidak akan cantik bacaannya kan. Sebab benda ni longgar. So itulah betapa wajibnya korang kena ganti steering rack ni. Dan bahaya jugalah kalau korang tidak ganti, mungkin kemungkinan besar steering kamu akan lose control kan. Kamu pusing ke kiri, roda lari ke kanan. Macam itulah. Dan dalam masa yang sama juga, turret ini korang kena ganti jugalah. Ini turret ini, turret in korang kena ganti. Sebabnya benda ni pun pandai loose. Dalam ni dia ada getah. Jadi kalau turret in ni pun juga rosak, dia juga boleh menghasilkan bunyi yang tidak sangat sedap, tidak fit. So benda ni kena one set gantilah. Kalau kamu tidak ganti juga turret in ni, elemen juga tidak akan cantik. So dia berkaitan lagi. Dia berkaitan steering rack, dia berkaitan juga dengan turret in ni. Jadi pada korang yang belum pernah ganti, cuba dengar lepas ni. Dia ada satu bunyi yang kerkuk begitu. Memang kamu akan dengar lah bunyi yang tidak sangat sedap didengar. Banding kalau kamu macam beli kereta baru, dia fit. Jadi kalau kamu jalan gravel, kamu akan dengar. Ataupun jalan yang tidak rata. Contohnya paling senang kalau kamu lalu kawasan bump. Memang kamu akan dengar. Jadi lepas ni kamu cubalah. Mungkin selama ni mungkin kamu sudah pernah dengar, cuma mungkin kamu tidak tahu bunyi itu datang dari mana. So lepas ni untuk confirmkan lagi, kamu bawa ke bengkel, suruh mekanik cek bilang steering rack, adakah steering rack saya tu masih fit atau tidak. Kalau kamu sudah cek, confirm kamu punya steering rack tu rosak, confirm kamu punya ada bunyi, jadi jangan jadi lama geng, beli sekarang. Di mana kamu boleh beli? Kamu boleh semak link di bawah ni. Di mana? Shopee. Ini dibeli daripada Shopee. So harganya berapa? Kamu semak sendiri. Sebab harga tu bergantung dengan nasib orang. Kalau masanya dia murah, dia akan murah. Kalau masanya dia akan mahal, dia akan mahal. Kenapa? Sebab ada masa-masanya kamu akan dapat voucher. Jadi saya tidak boleh sebut harga yang tetap lah, kan? Mungkin jadi mahal, mungkin jadi murah, mungkin kadang-kadang boleh dapat free shipping. So, itu bergantung dengan korang. Yang penting kalau kamu mau beli benda-benda begini ni, kamu kena tunggu yang special sales. Macam sekarang ni bulan 8, 88. Kan? 8 hari bulan 8. Rasanya ada beberapa hari lagi. Kamu boleh cek tarikh tu. Ataupun bulan 9, September 99. Dan dalam setiap bulan tu, dia ada juga, kalau Shopee dia ada payday. Setiap 25 hari bulan, dia akan ada satu offer yang terbaik lah untuk Shopee. So korang boleh semak lah di Shopee. Pasti harganya akan berbeza geng. Ini pengalaman saya sebelum ni. Saya pernah beli steering rack untuk Isuzu D-Max saya. Musim tu saya dapat free shipping. Bayangkan free shipping. Sepatutnya saya kena bayar shipping tu sekitar dalam 100 lebih. Sebab benda ni berat juga ni. Apalagi kalau yang macam steering rack Isuzu D-Max, lagi berat. So nasib saya pada waktu itu sangat baik sebenarnya. Saya dapat free shipping. So saya kena bayar dia punya part itu saja.
So itulah kamu kena patut cek lah, macam sekarang ni bulan 8, 88. Jadi kamu kena cek sekarang, geng. Link saya sertakan di bawah ni untuk steering rack ni, untuk Pro 2 Viva jenis hidrolik. Jangan silap, hidrolik. Sebab ada yang steering rack jenis power steering, electric power steering. So ada 2 jenis. So kena pastikan lah. Macam mana mau pastikan kalau kamu punya kereta tu electric power steering, di dalam enjin tu tidak ada minyak power steering, tiada langsung. Tapi kalau kamu punya kereta itu jenis hydraulic power steering, di tepi itu kiri atau kanan ada satu tangki tempat kamu isi minyak hydraulic, hydraulic power steering. So itu yang membezakan lah, senang kesanan. Jadi rasanya inilah dia review produk saya pada kali ini untuk steering rack Pro 2 Viva. Oke, sampai jumpa lagi untuk konten review akan datang. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Jumpa lagi, bye. Dari jalan jadi cerita kita, kita bergerak bersama dunia. Hidupkan enjin, kamera menyala, kita rakam dunia depan mata. Dari bandar sampai jalan jauh, setiap detik jadi cerita utuh. Bukan sekadar video biasa, ini kisah hidup atas jalan raya.